Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okay, hari ni kita ada Myvi sebiji, Myvi Gen 3. So hari ni dia nak buat pemasangan oil cooler, lepas tu water pump tukar dengan belting, sekali dengan pasang adjustable. Jadi barang-barang dia dah beli, mounting, semua mounting ni apa ni, nanti kita tengok. Lepas tu dia punya adjustable BC Racing second, tapi condition je macam baru. Jadi tayar dia pakai ni size 16, size apa ni, tengok balik. So tayar dia pakai ni 205 50 16. Memang cantik tayar ni. Alright, jadi sekali kita akan buat setup balik. So yang ni pakai spring standard spring standard. Alright, ok, jom kita tukar dulu dia punya filter gearbox. Kita dah siap cuci dia punya oil sump, tukar filter gearbox dulu. Jadi kita akan buat dia punya suspension. Ok, so adjustable dah buka. So, kalau tengok dia punya ni, rate dia 5K. Biasa yang ni dia panjang dia 180S. Kalau 180S, spring dia bentuk macam ni. Kalau dia tak ada S, dia linear spring. Ok, so panjang dia. Kalau 200 lagi comel lah. Alright, so ni yang standard punya. Jadi semua mounting kita tak buka, kita pakai yang baru lah. Pastikan kiri dan kanan sama. Dia punya telinga ni, kita tengok telinga dia lah. Lepas tu dia, lubang dia bentuk oval. Dia bukan bulat ni, jadi boleh adjust camber lah kalau nak negatif, tapi tak banyak lah. Positif boleh juga, tapi tak banyak. Dalam positif 1 ataupun negatif 2, macam tu boleh lah. Ok, so yang depan dah siap pasang adjustable. Aduh, tak ambil video pula. Ok, dia dalam body shift dia panjang 370, spring dia kita buat 63. Samalah kiri kanan sama, tapi tak ambil video sebab tak ada orang kan. Kita buat seorang ni, tapi adalah member ni support lah. Tolong buat sekali. Ok, so kita biar owner lah. Owner dia nak pasang sendiri. Ok, owner dia bubuh dia punya foam tape, elak daripada bunyi. Baru dia fit. Tengok bang, sikit bang yang dah pasang. Ok, kena. Alright. Ok, so kita dah pasang dia punya oil cooler sekali jalan. So filter gearbox, oil cooler dengan adjustable semua start dengan water pump. Tak sempat buat, lambat. Alright, ok, so dah settle. Depan kita naikkan sikit jadi 380 depan, belakang tu 35 spring. Body shift dia belakang adjust, body shift tu bagi pendek habis. Yang lain sohat, depan 10, belakang 5. Ok, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kapli channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum, bye bye. Right, salam.